Kayuh basikal di kawasan bandar, terutama bandar besar seperti Bakau ni tak molek sangat kerana udara cemar dan bahaya kerana kereta banyak. Tapi kita tidak ada jalan lain bagi orang yang duk Bakau seperti saya ni, kena kayuh jugalah walaupun suasana tak molek, cuaca huduh dan bahaya. Kalau duk rumah kau teruk lagi. Bagi siapa yang duk kampung boleh pergi ke kawasan seperti biasa ni, di benda ni ni biasa ni Allah mana cukup baguslah kereta tak banyak. Boleh pergi ke hutan pula. Kalau hutan pun kita boleh kayuh. Kampung pun kita boleh kayuh. Cuaca molek, udara molek. Tak cemar. Tak seperti dengan orang bandar lah. Boleh kenal dengan orang kampung. Boleh kecek. Duduk dengan kampung. Boleh pergi ke hutan. Ke Bergetah. Boleh masuk ke hutan. Saya selalulah buat kalau ke kampung pergi ke rata-rata tempat. Termasuk di Malaysia pun kadang-kadang saya buat macam ni juga. Pergi ke kampung, pergi ke patah. Bertemu dengan patah, tidur di patah ataupun berehat di patah seketika. Sangat bagus. Video ni dibuat dengan AI.